Okay, hari ni Kak Zada nak share resepi chocolate pudding tart ya. So kita masukkan tepung gandum. Masukkan gula icing. Kita masukkan ground almond. Okey, ratakan sebentar. Pukul dengan low speed. Okey, kemudian kita akan masukkan butter. Speed perlahan ya. Masukkan telur. Dan vanila. Okey. So kita kena make sure that dia tergaul rata lah, tapi tidak perlu terlalu lama waktu meratakan dia ya. Macam ni je. Okey. Nampak tak? Okey, ni rupa dia. Rose untuk 10 rose. Terima kasih ya. So kita just wrap dia dan kita simpan dalam chiller sebentar. So kita akan keluar dia punya pastry. Sweet paste ni kita bahagi 3. Bagi 3 ya. Sebab kita ada 3 acuan. So kita kena bagi 3 lah. Agak-agak je lah ya. Okey. Mesti yang tertanya, wah bestnya. Okey, nak ikutkan kena sejuk sikit lagi ya. Tapi ni kita tak ada masa. So Kak Zada just masuk. Dr. Nick Azizah. Yes. Nak tanya sejuk dalam freezer atau peti ais bawah? Peti ais bawah. Kak Zada nak cepat saya masukkan freezer. Pasal saya nak cepat ya. Kita tak ada masa, terkejar-kejar masa. So kalau boleh, kalau puan buat kat rumah tak payahlah put dalam freezer. Takut nanti tengah-tengah syok taruh dalam freezer lupa. Sekali nak guna dah keras melentur pula. Ya. Thank you D untuk 5 roses. 5 rose dia bagi kat Kak Zaida. Okey. Alhamdulillah, thank you so much. Ni rupa dia macam mana kita buat dia. Okey, betulkan sedikit. Kalau dia dah sejuk sikit, senang untuk kita handle dia. Kalau tidak, dia agak melekit ya. Jangan dah melekit perempuan pergi tambah tepung pula kang. Jadi lain pula kulit tart ni sekarang dah tak keras, dah keras pula ya. Okey, ni rupa dia. Cocok-cocok dia lah. Dalam oven. Oven perempuan perlu panaskan pada suhu 180 ya. Ikutkan you kena brown ke sana. So you kena buat slowly lah dekat rumah. Jangan buat macam Kak Zaida ni. Nanti dia boleh patah ya. Sebab apa, dia masih lembut. Alright, berasap. Okey, krim dia 450 ml. Saya guna susu kotak UHT penuh krim. Okey. Kemudian gula, separuh dari gula ni kita masukkan dalam susu, separuhnya kita masukkan dalam mangkuk. Okey. Kuning telur masukkan dalam gula yang dalam mangkuk lain, kuning telur sebanyak 4 biji ni. Ini perempuan guna tangan aja boleh ya. Okey, bersama dengan tepung jagung masuk dalam ni, dalam kuning telur ni dulu. Okey. Pukul dia hingga dia kembang. Pukul pakai tangan aja ya, sebab Kak Zada buat sikit aja ni. Tak telur dia, kita nak masak telur susu, masukkan dalam bahagian kuning telur ni. So kena buat macam ni. Jadi kuning telur ni tak masak lah. Ini untuk tart yang you nak buat any tart yang manis-manis. Kita perlu masak hingga dia pekat. Cantik ya. Ya, butter sebanyak 1 sudu.
Kita kacau sebentar. Ya, so kita perlu masukkan dalam mangkuk lain dan kita perlu sejukkan dia. Promo jute bag dan juga promo PJJ percuma 5 PJJ. Masukkan dalam. Kalau boleh buat semua waktu sejuk ya. Kulitnya dah sejuk. Pakai piping bag pun boleh. Lebih senang kalau pakai piping bag.